Aku sebenarnya sedih tau tengok politik dalam Malaysia ni. Kawan aku semalam aku tengok kena serang kau-kau lah pasal dia protect kerajaan Madani. Dia sampai dihina dari segi fizikal dan peribadi dia. Ada yang buat cerita kata suami dia file itulah file ini terhadap dia. Sedangkan bila cerita soal politik, aku sendiri kalau aku nak serang orang politik, aku nak serang musuh politik aku akan cari kelemahan dalam pekerjaan dia. Sebab apa aku serang pekerjaan dia? Sebab aku nak dia menjadi lebih sempurna daripada sekarang. Tak payah cerita jauh, kita cerita dalam tempat kerja kita. Pekerja kita sendiri. Kita beri masa kepada dia probation. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun. Apa tujuan probation tu? Kita nak tengok prestasi dia sejak daripada dia menjawat jawatan tersebut. Sama macam kerajaan Malaysia. Kita lihat secara fakta dan data tanpa gunakan emosi, terutamanya sentimen yang bodoh, minta maaf cakap. Kita tengok dari segi mata wang Malaysia dan sekarang ini mata wang kita dah makin meningkat dan menduduki antara 20 mata wang terbaik dunia. Lepas itu kita boleh tengok kadar inflasi kita yang makin menurun. Kita boleh lihat juga defisit kita makin mengecil dan akan datang kita akan jadi surplus. Tapi aku tak faham dengan politik hari ini, benda itu dia tak lihat dan menilai, malahan dia nampak secara peribadi. Oh, orang ini bawa negara Malaysia akan hancur Malaysia. Kepala otak kau. Engkau nak comparekan dengan siapa bekas Perdana Menteri 22 tahun. Bro, fikir logik lah. Kawan tu 22 tahun. Anwar Ibrahim ni baru 3 tahun. Apa yang kau nak expect? Sama level. Aku rasa kalau Anwar boleh capai 22 tahun, negara kita akan jadi lebih bagus daripada Perdana Menteri yang 22 tahun dulu. Sebab apa? Jangan padam sejarah dan jangan padam fakta. Betul kita ada KLIA, Putrajaya, KLCC, KL Tower dibina pada tahun 1990-an. Dan korang jangan lupa pada ketika itu Malaysia pernah mencapai surplus. Dan jangan lupa juga siapa Menteri Kewangan ketika itu kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak kisahlah kau nak kata Anwar Ibrahim claim ke apa, aku lebih suka untuk claim kerana itu adalah fakta. Lebih bodoh aku rasa kalau aku claim kalau itu adalah fitnah. Kenapa aku kata zaman Anwar Ibrahim yang Malaysia mampu untuk bina bangunan mega? Kerana pada ketika itu Malaysia buat dalam sejarah mengalami surplus. Apa itu surplus? Surplus ni negara kita mengalami banyak duit lebihan. That's why kerajaan mampu untuk buat projek mega. Dan kenapa aku kata Anwar adalah Menteri Kewangan terbaik bagi peribadi aku? Kerana selepas daripada Anwar dipenjarakan pada tahun 1998, kononnya ada masalah peribadi liwat dan sebagainya. Kita boleh lihat negara kita macam mana selepas daripada itu. Lepas Anwar dipenjarakan, negara terus mengalami kerugian defisit yang membengkak dan teruk. Sehinggalah hari ini kita boleh lihat dalam 3 tahun saja kerajaan Madani memerintah negara kita. Sejak daripada mula Anwar ambil alih pada November 2022, defisit kita pada ketika itu adalah 5.5% dan hari ini hanya 3.5%. Bila defisit akan makin mengecil, maka surplus akan muncul. Bila surplus muncul, macam-macam rakyat Malaysia akan nikmati seperti tahun 1990-an dahulu. Aku faham kau sangatkan jawatan nak menang pilihan raya. Tapi bila kau serang geng-geng yang buat video ni dengan cerita personal dia, memang agak melampau lah. Minta maaf cakap lah. Kawan tu serang korang sebenarnya dari segi kerja pemimpin korang. Tapi yang korang bagi sakit hati, kau serang dia secara peribadi. Pahal, korang koyak ke? Cepat koyak ke macam mana? Bodoh. Pekerjaan dan juga peribadi pun tak boleh bezakan.